Alright, so morning guys. Ini hari ke berapa? Ke-8. Ke-9, 8, 9 kot. So, apa yang berlaku semalam? Kita memang target nak ke Puchifa, tapi memandangkan waktu di Golden Triangle masa kita sampai tu dah gelap. Alamak, mana pula Breakfast punya kupon ni. Ni kot. Berada di Puchifa malam tadi, tapi disebabkan waktu tu dah lewat, pada pukul 7. Dah pukul 7, so di Golden Triangle, dan saya tengok nak ke Puchifa tu makan masa 2 jam. So kita tak jadi, kita detour balik, kita terus pergi balik ke ke Chiang Rai. So ni adalah hotel kita pagi ni, malam tadi, iaitu Blue Lagoon. So kita nak breakfast dulu. Breakfast tak apa, kita makan roti je, white bread, dengan kita makan dengan jam sikit. Lepas tu kan saya cerita lagi. Sekejap saya ambil makanan dulu. Alright, so kita cerita sikit lah semalam apa yang berlaku. Sampai dekat Golden Triangle semalam, dah lewat. Dah pukul pukul dia pukul 6 siang ataupun 7 kita lah. Dan saya masa tu berada di Chiang Saen. Kita ambil gambar dengan tugu Golden Triangle tu, yang the land of Golden Triangle tu. Lepas tu saya tengok map, masa tu nak ke Puchifa makan masa 2 jam. Dan kita tahu jalan nak ke Puchifa tu dia memang corner. So saya tak berani. Dia akan makan masa, dia akan sampai gelap. So saya decide untuk patah balik ke Chiang Rai. Memang agak penat semalam. So kita duduk dekat Blue Lagoon Hotel ni. Nampak? Okey, sebabnya dia ada parking bawah-bumbung. Bilik dia pun saya dapat bilik tingkat bawah. Dia tak ada lift. Tapi bilik tingkat bawah, dan bilik dia selesa. Saya tengok dalam Google punya review pun selesa. Memang good review. So kita just stay sini. Pagi ni kita breakfast sekarang dah pukul 8 Malaysia, 7 siang. So hari ni kita akan try tengok. Sekejap lagi saya akan try tengok sama ada kita nak pergi Puchifa dan Putabek ataupun kita direct Putabek. Sebabnya dia makan masa, saya tak nak sampai Putabek tu malam. Sebab kita target nak tidur kat atas. Dan sekitar Putabek tu lah banyak route kita nak pergi tu. Kauko, dengan windmill, dengan apa semua tu. Kalau kita sampai sana malam, kita terpaksa explore tempat-tempat semua tu pagi esok, dan kita akan sampai lewat di Pattaya. So lepas ni saya akan decide pergi Puchifa kita. Sebab sini Puchifa dalam 80-90 kilo, tak jauh. Dan Puchifa ke Putabek, tu yang jauh sikit lah, 400 lebih. Sekejap lagi kita akan tengok ke mana kita. Dan satu masalah lagi, perkara yang paling saya risau. Salah satu memory card, SD card saya dalam GoPro yang dekat helmet tu rosak. Stres betul dia buatnya. Semalam baru nak transfer, tiba-tiba error. Aduh, itulah nightmare. Setiap juru gambar ataupun videographer ataupun fotografer, itulah nightmare. Dia bukan masalah kita tak boleh beli baru, boleh. Tapi masalahnya benda yang ada dalam tu tak sempat nak transfer. So saya malas nak format lagi, saya biar dulu. Harap-harapnya okey lah. Okey, jom. Deru enjin jadi irama, angin malam teman setia. Jalan sunyi bukan halangan, hati ini dah terbiasa. Dari utara sampai selatan, entah sempadan tanpa ragu. Laos Siam jadi kenangan, Malaysia tetap di kalbu. Tak kenal lelah walau sendiri, langkah ini tetap berdiri. Orang kata jauh pergi,
So kita berada dekat jalan ke Puchifa. So kita decide untuk pergi Puchifa jugalah. Nak bagi merasa juga Batu Laos tu. Kemudian lepas tu kalau kata tak sempat mungkin kita akan tidur kat Nan. Tapi kalau sempat kita akan target ke kita akan target ke Nan Puchifa. Tapi kalau kata tak sempat kita akan target ke Nan je lah. So lagi simpang ke Puchifa tu dari situ ke atas dalam 30 kilo. So saya rasa insyaAllah kan kita tak adalah ambil masa panjang sangat. Kalau macam daripada situ nak melayan Kona tu dekat 100 kilo memang jenuh lah kita. So Google Map ni pun kadang-kadang bengong juga kan. Dia duk bagi suruh lalu ke tepi lah, ke kanan lah. Tu kena hati-hati. Okay, tadi dah kena sekali dah. Waze dia suruh masuk kiri. Rupanya kalau straight pun boleh juga. Tapi itulah kena study route dulu. Sambil-sambil kita tengok Waze, tengok juga Google Map tu. Takut dia kelirukan kita. Okay, jadi kita sambung. Terbingakku dan jalan tak terpisah, melihat dunia luas terbentang, hilang segala resah. Setiap wajah, setiap cerita jadi memori takkan hilang, seperti kata peribahasa. Jauh berjalan, luas pemandangan. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai dekat Puchifa. Cuma itulah nak naik ke puncak ni kita kena hiking sikit lah. Jalan dia memang curam gila. Naik motor tadi kalau ikutkan Abang Zul lagi tu, video dia memang dia kena hiking sikit lah. Cuma itulah sekarang ni dah pukul 10, tak ada orang naik. Kita terpaksa naik jugalah. Semoga Allah pelihara kita, InsyaAllah. Jom. Alhamdulillah kita dah sampai kat puncak Puchifa. Ini ada tempatnya. Kalau nak naik sebenarnya waktu siang, waktu subuh. Tengok view dia, subhanallah. So sana adalah Siam, Laos, sini adalah Thailand. So view dia, Allahu Akbar. Okay, penat gila mendaki. So kita nak turun. Okay. Jadi indah, walau tak faham tetap mesra. Senyuman jadi penghubung hati manusia sama sahaja. Di pasar kecil aku singgah, di gunung tinggi aku bermalam, mencari makna di setiap langkah, bukan sekadar destinasi semalam. Belajar hidup dari dunia, bukan hanya dari buku semata. Setiap detik aku hargai, kerana masa takkan kembali. Bagai aur dengan tebing aku dan jalan tak terpisah, melihat dunia luas terbentang, hilang segala resah. Setiap wajah, setiap cerita jadi memori takkan hilang, seperti kata peribahasa. Alhamdulillah kita dah sampai ke persinggahan pertama kita tadi, Route 1148, jalan menuju ke Nan. So nak tak nak saya rasa saya tak boleh sampai lah Putabeg, sebab sekarang dah pukul 1. Kalau nak sampai Putabeg lagi 8 jam, tadi kalau ikutkan 7 jam. So saya rasa macam kena tidur dekat Nan. So ni adalah kedai dia.
148 famous juga rupanya. Penuh dengan stiker ni. Maksudnya ramai dah sampai sini. Mungkin dia orang pun nak pergi Nan juga. Dan yang best thing about this cafe is the view lah. Okay, kebanyakan cafe-cafe Siam ni, yang lereng bukit ni, dia buat cukup cantik. You tengok ni. Nampak tu? View dia. Ni kalau pergi pagi lagi syok ni. Yelah, kita memang tak boleh sampai lah semua tempat nak pagi kan, memang impossible lah. Tapi memang cantik lah. Alright, so jom kita minum. Kita settlekan memory card penuh ni. Itulah masalah kalau pakai satu je memory card kan. Terpaksa kongsi dengan drone punya memory card. So yang ini pun saya tak cadang nak fly lah. Tak lagat. Yang penting kita nak sampai dengan selamat ke Nan. Esok kita nak pergi ke Putabek. Esok baru tidur Putabek. Okay, ni view saya. View kita. Minum. Alhamdulillah. Luas pemandangan, sendiri bukan berarti sunyi. Aku jumpa diri yang hakiki di bawah langit yang sama luas. Aku bebas, aku lepas. Biar roda terus berputar selagi nafas masih bergetar. Dunia ini belum habis untuk aku terokai. Deru enjin jadi irama, angin malam teman setia. Jalan sunyi bukan halangan, hati ini dah terbiasa. Dari utara sampai selatan, entah sempadan tanpa ragu. Laut Siam jadi kenangan, Malaysia tetap di kalbu. Tak kenal lelah walau sendiri, langkah ini tetap berdiri. Orang kata jauh perjalanan, aku kata ini kehidupan. Okay, so alhamdulillah kita dah sampai dekat street 33, street number 3. Dan inilah dia street number 3, nampak tu kat belakang tu. Sebenarnya jalan macam ni banyak tau dekat Thailand, kona-kona. Cuma dengan view yang macam ni yang dia dah buat khas, tempat bergambar dan sebagainya, tak banyak lah. Curve 33 dengan street number 3 ni memang dia buat on punya orang kata apa, spot lah. So dan di situ, di sini ada tempat, ada mamat ni memang kerja dia ambil gambar tau. 300 baht dia boleh ambil gambar dengan motor anda sekali. So kalau anda bayar 300 baht, yang saya dah dapat gambar tadi, kalau anda tengok gambar yang sebut-sebut ke tu, berbaloi lah. 300 baht lebih kurang dalam RM50. So sekarang dah pukul 3, pukul 4 petang. Cuaca panas gila. So kita try pergi ke Nan, lebih kurang dalam 50 km. Dan kita cari hotel untuk check in. Okay, jom. Alright, Assalamualaikum. Okay, Alhamdulillah. Kita dah selesai ke 3 tempat hari ni. Yang pertama Buchifa, yang kedua Road 1148, dan juga yang ketiga Street number 3. Dan hari ni memang kita tak sempat lah nak pergi Putabek. Saya rasa saya dah decide kita akan tidur dekat Nan hari ni. Dan kemudian hari esok pagi-pagi kita akan terus pergi menuju ke Putabek. Tapi kita akan explore dulu. Kita akan pergi Kauko, kita akan Route 12, kita akan pergi Windmill, kita akan pergi Pasen punya 7E. Lepas tu baru kita akan naik pergi Putabek. Petang sikit lah. Petang kita naik Putabek, kita tidur. Lepas tu pagi tu kita akan tengok sunrise lah kalau dapat. Sunrise ke, sun apa benda ke kan. Mana tahu kau ada awan nano kan. Lepas tu baru kita akan turun dan directly kita akan terus daripada Putabek, kita akan terus direct ke Pattaya insyaAllah. So 2 malam lagi lah. Maksudnya malam ni Nan, malam esok Putabek, malam seterusnya Pattaya. Lepas tu kita akan tengok. Kalau larat kita akan ride balik juga. Tapi kalau rasa macam malas ataupun rasa
macam nak try naik train kan. Mana tahu kan. Tak pernah lagi tengok ramai yang naik train daripada Bangkok terus ke Hanyai. Satu hari. Tapi yalah serupa je. Actually kalau kita daripada Pattaya pergi Bangkok, kita dah rugi 1 malam. Sebabnya kita kena tidur di Bangkok 1 malam untuk kita masukkan motor. So kalau kata kita terus ke Hua Hin ataupun Prachuap 1 malam, lepas tu malam seterusnya daripada Prachuap kita boleh direct tembak Hanyai. Sebenarnya lebih kurang sama, cuma penat dia tu je. Kalau dalam kereta api kita boleh rest. Kalau kalau naik motor ni penat sikit lah. Tapi daripada Prachuap tu nak ke Hanyai tu one shot. Kita boleh kot. Rasa 700 kilo ke 800 kilo ke tak silap. Sebab hari tu kita buat daripada Teluk Intan pergi Chumphon pukul 7 kita sampai. Pukul 8 malam kan. So yang ini kita nak try daripada Prachuap. Tengoklah kalau daripada Prachuap tu kita boleh shoot terus pergi Hanyai pun cantik. Maksudnya kita 1 malam dekat Pattaya. Asalnya kalau ikutkan plan 2 malam di Pattaya. Tapi masa suntuk sebab saya cadang nak balik juga 26 tu. So kita akan teruslah Pattaya tu 1 malam lah. Kita cuba tengok macam mana. Jalan tak terpisah, melihat dunia luas terbentang, hilang segala resah. Setiap wajah, setiap cerita jadi memori takkan hilang. Seperti kata peribahasa, jauh berjalan, luas pemandangan. Alright guys, so Alhamdulillah kita dah sampai ke hotel kita di Bandar Nan. Sudahnya saya pilihlah hotel ni Tam Non Nan Hotel. Bilik dia seperti anda tengok video tadi lah. Bilik dia luas. Hotel dia pun luas, siap ada kolam renang lagi, ada gym. Nampak? Sebab apa saya pilih, sebab tadi saya nampak ada grup-grup bikers ni lah. Ada geng-geng bikers. Ada nampak grup-grup bikers ni. Kemudian ada lagi 2 biji bikers yang sama dengan ada menginap kat sini. So saya pilih je lah yang ni. Lagipun harga dia murah, lebih kurang dalam 600 baht sahaja. So kita rehat je lah sini semalam ni. Dan kita akan ke Putak Ber pula esok. So sekarang saya tengah turun. Nak turun kejap pergi motor, nak pergi ambil air. Allah Akbar. Nak pergi ambil air. Lepas tu tengok macam ada kafe kat bawah tu. Nak pergi minum sikit lah. Nak beli air sejuk, air buah ke kan. Hotel ni luas. Kira macam dan dia tak ada lift, cuma dia ada elevator ni. So kalau katalah tak boleh nak malas nak jalan kaki, boleh je naik elevator tersebut. Dan hotel ni agak ramai hari ni. Hari ni penuh. Saya walk in aja, saya tak ada, saya cari tadi, nampak ni macam okey sikit. Saya walk in, rupanya penuh, dapat tingkat 3, tapi nasib baiklah ada elevator. Jom kita tengok kita punya motor parking kat mana. Ni lobby dia. Uish. So kalau datang Nan boleh lah. Hotel ni dia agak dia dekat dengan stesen bas. Dia agak tersorok sikit, cumanya dia luas, dia selesa lah. Bilik dia macam bilik saya tu 600 baht tu kira okey lah, besar. Hotel pun nampak baru. Okay, so ni parking motor kat depan ni. Okay, so ni parking motor yang ada. Boleh lah parking bawah bumbung kan. Ni parking motor yang ada. Dan ni adalah geng-geng yang tadi yang baru sampai. Tentu ada geng-geng yang grup yang yang sewa motor dekat Thai. Dia orang ni biasa sewa motor dekat Thai. Kemudian dia orang ride. Dia orang biasa sewa dekat Chiang Mai. Okay, so ambil air, lepas tu kita naik, kita rehat malam ni. Saya nak rehat. Kemudian kita nak esok kita nak fokus awal pagi nak betul pergi Putak Ber. Kita nak bukan Putak Ber, kita nak pusing dekat area Kauko tu, nak pergi windmill lah, Route 12 lah, apa benda lah. And then kita akan bermalam di Putak Ber, and then turun
Dan hari seterusnya kita akan shoot mungkin ke Pattaya ataupun mungkin ke Bangkok. Okay, so jom.